Proton Putra merupakan salah satu model coupe paling ikonik yang pernah dihasilkan oleh Proton dan masih dikenang hingga hari ini oleh peminat otomotif di Malaysia. Diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an, kereta ini menonjol dengan reka bentuk dua pintu yang sporty dan berbeza daripada kebanyakan model Proton lain pada waktu itu. Walaupun sudah lama tidak berada di pasaran sebagai model baharu, Proton Putra terus mendapat tempat di hati peminat kereta klasik dan pengubahsuaian. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Putra tampil dengan bentuk badan yang kompak tetapi aerodinamik. Garisan badan yang halus serta profil rendah memberikan penampilan sporty yang kekal menarik walaupun selepas bertahun-tahun. Lampu hadapan yang ringkas tetapi tajam, bersama grill minimalis, memberikan identiti tersendiri. Bahagian belakang pula direka dengan lampu yang kemas dan spoiler kecil yang menambah elemen prestasi. Di bawah bonet, Proton Putra berkongsi banyak komponen dengan model Mitsubishi, termasuk enjin 1.8 liter DOHC yang terkenal dengan ketahanan dan prestasi yang baik. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa yang mencukupi untuk memberikan pecutan yang responsif, terutama bagi sebuah kereta coupe ringan. Digabungkan dengan transmisi manual 5 kelajuan atau automatik, Proton Putra menawarkan pengalaman pemanduan yang menyeronokkan dan responsif. Salah satu kelebihan utama Proton Putra adalah pengendaliannya. Dengan chassis yang kukuh dan sistem suspensi yang seimbang, kereta ini memberikan kestabilan yang baik ketika mengambil seleko. Ini menjadikannya pilihan popular dalam kalangan peminat pemanduan sporty serta mereka yang gemar mengubah suai kereta untuk prestasi lebih tinggi. Ramai pemilik Proton Putra juga melakukan engine swap seperti memasang enjin 4G63T untuk meningkatkan kuasa ke tahap yang lebih ekstrem. Bahagian dalaman Proton Putra pula menampilkan reka bentuk yang ringkas tetapi fokus kepada pemandu. Tempat duduk hadapan memberikan sokongan yang baik, manakala susun atur papan pemuka memudahkan akses kepada semua kawalan penting. Walaupun ruang belakang agak terhad kerana reka bentuk dua pintu, ia masih mencukupi untuk kegunaan ringan atau sebagai ruang tambahan untuk barang. Dari segi keselamatan, Proton Putra dilengkapi dengan ciri asas seperti sistem brek cakera dan struktur badan yang kukuh. Walaupun tidak mempunyai teknologi moden seperti kereta masa kini, ia masih memberikan tahap keselamatan yang memadai untuk zamannya. Ramai pemilik hari ini turut menambah baik aspek keselamatan dengan menaik taraf sistem brek dan suspensi. Satu lagi faktor yang menjadikan Proton Putra istimewa adalah potensinya dalam dunia modifikasi. Reka bentuknya yang sporty serta platform yang fleksibel membolehkan pelbagai jenis pengubahsuaian dilakukan, sama ada dari segi kosmetik maupun prestasi. Ini menjadikan kereta ini sangat popular dalam komuniti kereta dan sering muncul dalam pameran otomotif serta acara perlumbaan amatur. Walaupun pengeluaran Proton Putra telah dihentikan, nilainya dalam pasaran terpakai semakin meningkat kerana statusnya sebagai model klasik. Ia bukan sekadar sebuah kereta, tetapi juga simbol kepada era kegemilangan awal industri otomotif Malaysia. Bagi peminat sejati, memiliki Proton Putra adalah seperti memiliki sebahagian daripada sejarah. Secara keseluruhan, Proton Putra adalah gabungan gaya, prestasi dan warisan yang sukar ditandingi oleh model moden. Ia membuktikan bahawa reka bentuk yang baik dan kejuruteraan yang mantap mampu bertahan dalam ujian masa. Hingga hari ini, Proton Putra masih dianggap sebagai salah satu model paling legend dalam sejarah Proton dan terus dihargai oleh generasi baharu peminat kereta.